Hai, Assalamualaikum. Saya Zul. Hari ni, pagi ni lah actually kita nak pergi Penang. First time nak ikut ride bersama Triumph Petaling Jaya. Diorang ada buat ride ke Penang. So ni kira kali pertama saya bawa motor Triumph saya bersama dengan isteri untuk pergi ke Penang. Jom kita tengok macam mana. So kita orang gerak dulu dekat RV point dekat Triumph Petaling Jaya. Kita tengok macam mana diorang kumpul je lah. Ni pun dah lambat dah ni. Okay, jap. Jalan gelap, lampu jadi doa. Tak perlu izin untuk jadi diri. This is our way, this is our destiny. Engine hidup, darah pun menyala. Luka lama, Cicir pula sayang kat lagi juga. Sayang cicir pula. bukan semua faham kenapa kita jalan, tapi jiwa bebas tak perlukan alas. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kita baru sampai di Triumph Petaling Jaya kat atas ni. So ni lah, kalau anda tengok banyak motor-motor Triumph kat sini berjenis-jenis. Tak apa, kita tengok macam mana ride ni kali ni. For the first time ni, excited. Langit runtuh, dunia melawan. Aku berdiri atas Agaknya ada orang buat keluar motor baru, Triumph Bobber. Wow, cantik kat motor ni, cantik. Dia rendah, tapi dia single seat. Single seat ni biasanya isteri tak bagi sangat. Okay, ni barang-barang dia. Wah, barang-barang dia memang cukup lengkap. Mem dah approve lah. Dah approve. Kena cari budget dulu. Aku berdiri atas pilihan yang kental pasti sampai. Walau Tengok kat belakang saya ni, yang ni ialah betul briefing by Triumph, dikendalikan oleh Abang Ikhwan, iaitu kita punya road captain pada trip kali ni lah. So biasanya setiap kali kumpul memang akan ada safety briefing untuk kata lebih selamat lah, maknanya lebih kata ada guideline sikit lah kan. So kita tengok semua participant dekat tepi saya ni semua tengah concentrate, fokus untuk briefing. Okay, jom kita tinggal dulu. bangun lagi. Tak semua sorak, ramai yang benci, tapi mimpi ni tak boleh mati. Sampai temu, walau babai. Pergi Penang, saya tak nak pergi Penang. InsyaAllah sampai balik. Sekarang dah sampai kat Tapang. Dia pergi ni jangan break dah setengah jam lebih kurang. Tahu tak berapa ni? So makan light-light patut sakit perut kan. So lepas ni ikut item ni pergi Triumph Ipoh. Kita lunch kat sana lah. Tadi nak ambil gambar, nak ambil video pun tak boleh sangat pasal GoPro pun tak bawa. Dia buat laju juga kan, tapi okey lah kan. So kita sambung je. So sekarang ni kita ada kat Tapang, tengah tunggu isi minyak semua. Kita semua dah isi minyak nanti, kita akan gerak dekat Triumph Ipoh untuk makan tengah hari lah. So kita akan rest dulu, kita dalam 1 jam, lepas tu baru kita continue pergi ke Penang. Ride with no permission, langgar takut pecah batasan. Ride group, ride solo tak kisah, yang penting ride kita bergerak. Ride with no permission, tak tunggu lampu hijau dunia. Ride group, ride solo tak kisah, yang penting ride sampai hujung nyawa.
วิตจริงไม่มีใครรู้จะจบอยู่ที่ไหนล้มกี่ครั้งก็ยังลุกไหวเพราะความฝันมันดังเกินคำว่าแพ้เสียงเครื่องยนต์แทนเสียงหัวใจมันเต้นแรงทุกครั้งที่ไปต่อไม่ต้อง Kita dah sampai di Triumph Ipoh. Okay, finally sampai sini. Journey berapa lama tadi? Daripada PJ Oh, daripada PJ tu kan? pukul 8. Pukul 8 lebih, sekarang 3 jam. pukul Sekarang pukul 12 12 kot. Pukul 12 lah, lebih kurang 11.30. 11.30. Mana dalam berapa jam dah kita kat sini. So sekarang ni kita nak lunch kat Triumph Ipoh. Ipoh ni. Ipoh Mali Tala Sombong. Talah Sombong. Talah. So, kita makan kat sini dulu, tengok semua motor-motor dah parking semua kan. So makan sekejap, mungkin dengan sejam kita break kat sini. So nanti kita akan teruskan perjalanan ke Penang lah. Okay, makan guys. Motor-motor yang ikut ride pada hari ni 30 biji yang seperti saya inform lah, 30 biji. Memang ada yang adventure, ada yang klasik. Memang macam-macam juga lah. Memang terbaik. Jom kita makan dulu guys. Sekarang kan tahu dia, kita makan tengah hari ni. Dia makan tak banyak lah. Ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah dengan daging kari. Makan tak banyak-banyak lah, takut sakit perut pula. Ni kita nak gerak ke Penang dah. Dah settle makan semua. Semua dah kenyang. Panas sikit lah, tapi jom jumpa kat Penang. Ada yang panas, tapi bukan cuaca. Panas dengki, panas kata-kata. Aku senyum, aku tekan minyak. Biarlah jauh, aku tinggalkan mereka. Ride with no permission. Ini hidup bukan lakonan. Ride group, ride solo, tak kisah. Yang penting ride, jangan berhenti. Ride with no permission. Tak perlu restu untuk bermimpi. Ride group, ride solo, tak kisah. Kita Yang penting ride, terus berhenti. Takkan ni Kekun sutai Kau iman Mi pamai Kalau esok aku Tak kembali Biar jalan ini Ingat namaku Yang kan tahu pasti sampai Aku janji pada diri Yang kan tahu pasti sampai Walau kini sampai henti kita dah sampai tepat pada pukul 3. Yang penting memang itinerary dia yang padu lah. Hari ni semua rider sepatutnya 30 biji, tapi tak salah saya dalam 27 saja. Yang lagi 3 tak muncul, tapi kemungkinan dia akan datang dengan sendiri lah. So sekarang ni kita nak check in dulu. So nanti apa-apa kita akan update balik lah. Ciao. Ini Brother Faiz, dia yang organize ride kita pada hari ni lah kat Penang ni. So bagi saya memang mantap. Tepat pada pukul 3 macam Faiz. Tepat pada pukul 3 betul-betul bagi ikut itinerary. Mantap. Sampai. So dia tengah settlekan bilik-bilik hotel lah untuk semua orang. Okay, cuy. Di Sapan. Kalau korang dah keluar ke nak terus pergi sana, boleh alur dalam grup je. Baik.
Assalamualaikum. Wah. Alhamdulillah. Wah. Sampai dekat Gurney Bay Hotel Pulau Pinang. Okay guys, ni bilik dia. Dia kata macam ala-ala macam klasik sikit. Dia krim. Menarik. Dapat king size bed. Harga tak tahu. Tandas. Okay lah, not bad. Harga saya tak pasti, saya nak kena tanya balik organizer lah kot. Tapi bilik memang cun lah, memang cun. Wah, ada view. Wah. Oh, kita menghadap bukan pantai, pantai ke belakang Tahu. Kita menghadap town dia. Okay, faham? Menarik, view pun menarik actually. 3 hours later. Okay, kita dah rest. Dah mandi dah tadi, segar balik. Baju pun dah tukar, tadi baju pun dah masam. So, nak tunggu makan pula, dinner. Dia kata nak makan somewhere, saya pun tak pasti. Nanti kita akan tunjukkan tempat makan tu lah. Harga dia semua, menu dia semua lah. Okay, jom kita turun bawah, jumpa diorang. Okay, ramai yang dah turun kat bawah, sekarang tunggu yang the rest of the gang. So nanti kita akan gerak straight pada ni lah, tempat makan tu. Tapi diorang tak disclose lagi kat mana nak makan. So nanti bila sampai, saya akan update korang lah semua. Okay, let's go. Guys, kita dah pun sampai di restoran untuk makan malam kita, iaitu di Sampan Ikan Bakar Restoran. Okay, nanti saya tunjukkan makanan-makanan untuk anda semua tengok. Okay. Yang penting ride sampai Makan. Bukan siapa paling laju, tapi siapa. Dah selesai makan dekat di Sampan Ikan Bakar Restoran yang memang terbaik. So malam ni dekat sini saja. So kita sambung untuk esok ya guys. Ciao.